Ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng, memberi komen mengenai cadangan timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, agar bahasa Tamil dan Mandarin dijadikan subjek di sekolah kebangsaan. Menurut Lim, jika Tuan Ibrahim benar-benar ikhlas dengan cadangan tersebut, beliau sepatutnya memulakan inisiatif tersebut terlebih dahulu di Pusat Prasekolah PAS, pasti. Sementara itu, pendakwah bebas, Datuk Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah, turut memberikan reaksi terhadap cadangan ini melalui satu hantaran di Facebook. Dalam kenyataannya, Ridwanti membidas DAP dengan beberapa persoalan. Kenapa DAP yang dianggap ultra kiasu ini sibuk mendesak supaya pasti mengajar bahasa Cina? Kenapa mereka tidak mencadangkan agar waktu pengajaran bahasa Melayu di sekolah Cina ditambah dari 180 minit seminggu kepada 500 minit seminggu? Bila KPM mencadangkan penambahan waktu sebanyak 60 minit menjadikan jumlahnya 240 minit seminggu, mereka menentang keras. Kenapa begitu? Soal Ridwanti. Beliau juga menyatakan bahawa majoriti pelajar SJKC tidak fasih berbahasa Melayu dan ini menjadi kenyataan berdasarkan pengalaman anaknya yang pernah bersekolah di SJKC. Kenapa DAP tidak peduli langsung tentang masalah ini di mana ramai pelajar Cina yang tidak boleh berbahasa Melayu? Sebaliknya, mereka terlalu mengambil berat tentang pentingnya bahasa Cina diajar di PASTI dan sekolah kebangsaan. Apakah langkah yang telah diambil oleh DAP untuk memastikan orang Cina lebih mahir berbahasa Melayu? Tambah Ridwanti. Menurutnya, DAP bersama gerakan dan MCA sepatutnya berusaha keras untuk memastikan anak-anak Cina lebih mahir dalam bahasa Melayu, namun mereka lebih memilih agar anak-anak mereka tidak fasih dalam bahasa kebangsaan. Apa yang lebih penting adalah perpaduan negara. Jangan kerana terlalu mengejar undi, kita sanggup menggadaikan kepentingan negara. Keadaan ini akan merugikan usaha membina negara bangsa yang bersatu, tegas beliau.